Assalamualaikum, salam perjuangan. Anda bersama dengan saya Ahyad Ishak dalam satu lagi episod podcast Ahyad Ishak Show. Dan hari ini kami merakam sesi ini betul-betul 1 minggu setelah pengumuman Belanjawan 2026. Dan sejak pengumuman pada Jumaat 10 hari bulan Oktober, rakyat Malaysia, media, semua bercerita tentang Belanjawan 2026. Ahyad tak tahu, Ahyad berminat tentang Belanjawan 2026. Mungkin anda tidak, tetapi Ahyad nak membawa topik ini dan mengulas secara santai dan secara fokus. Maksudnya, kita dah tak nak guna bahasa belanjawan kerana bahasa tu memang bahasa aras tinggi. Kita nak sembang-sembang, santai-santai, tapi syarat dan padu. Dan untuk kita sembang tentang Belanjawan 2026 ni, kita kena jemput seorang pakar, seorang yang mahir dan seorang yang selalu dijemput untuk mengulas Belanjawan 2026 dan belanjawan sebelum ini. Sudah pasti the one and only Amsyari Syakur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Amsyari, apa khabar Amsyari? Syah, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. So Amsyari sangat-sangat busy. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya betul. Alhamdulillah. Sebelum belanjawan, semasa belanjawan, sekarang ni. Itulah. So Ahyad membayangkan bestnya kalau kami di komuniti pejuang hartanah kan, kita boleh kumpulkan apa-apa usul dan cadangan dan kita hantarkan kepada Amsyari untuk bawa Saya percaya isu hartanah macam-macam cerita, terutamanya pasal sewa bilik, kan, homestay, banyak cerita pasal macam mana kita dari sudut aset dan dah beli, renovasi, semua renovate. So kalau you all ada pandangan, you all rasa perlukan kami sampaikan kepada HDN. Dan kalau sebelum sampai HDN, of course lah kami akan pantau dulu, kami akan jawab dulu. Tapi sampai dah masa tu, ini dah sampai ke MOF yang kena jawab, HDN kena jawab, ataupun pandangan dari diorang kita kena sampaikan. Memang dari persatuan kami lah. Okey. So, yelah, rakyat ni dia kena tahu saluran dia. Betul. So, kalau kita duk bising kat social media tu, dia tak sampai kepada orang yang patut nak dengar. Dia tak sampai. Dia mungkin sampai pun, mungkin dia datang kembali pada kita sebab kita orang ni praktis. Bila praktis, kita orang tahu, okay, ni boleh dari sudut bahasa. Contohlah, Ayat bagi tahu, kenapa renovasi tak lepas. Kami pula kena fikir dari sudut atas, dari sudut ni, supaya bahasa yang dari rakyat tu kita sampai dekat orang dari sudut atas, boleh tak ubah dari sudut ni, kita cadangan macam ni. Okay, so Amsyari dah sebut beberapa kali tentang renovation. So renovation ni tak dibenarkan sebagai perbelanjaan yang boleh tolak cukai. Ya, betul. Kerana sebab okay, renovasi ni di mata HDN semua, dia dianggap sebagai belanja modal, belanja kapital. Dan dia bukan belanja yang boleh katakan generate income. Faham tak? Dia bukan belanja yang generate income. Dia belanja untuk mula. Something benda yang belanja yang mula. So sebab tu dia tak dibenarkan. So sama juga kalau SME, dia nak renovate kedai. Dia buka kedai bakery, nak jual roti. So dia kena renovate. So perbelanjaan untuk renovate itu tidak dibenarkan ditolak cukai. Betul. Itu adalah perbelanjaan modal atau capital expenditure. So walaupun tidak dianggap sebagai satu perbelanjaan yang menghasilkan pendapatan, tapi kalau tak dibelanjakan benda tu, you tak boleh ada hasil. Kenapa Macam you tak, contohnya you nak buat homestay. Kalau you tak renovate, you tak buat cantik-cantik, orang tak datang dan tak ada hasil untuk dikutip kerajaan pun. So itu yang geng-geng hartanah ni dia tak boleh brain sangat. Dia tak boleh brain. Itulah saya kata, saya kalau nak jawab benda ni, saya tak boleh jawab sebab saya bukan yang orang yang usulkan. Ya, betul. Tiba-tiba kita macam nak marah kat Amsyari pula. Itulah, saya kena declare saya bukan orang MOF, bukan HDN, bukan orang custom. Amsyari nak tolong. Saya nak tolong. Tapi naturally kan kita akan macam, Amsyari lah, kenapa you tak boleh tolong? Saya juga kena kan. Tapi macam usul-usul ni sebenarnya saya dah banyak kali dengar Ayat. So saya minta kalau dari Ayat punya, orang kata mungkin ada persatuan ke ada, bagi usulkan benda ni supaya kita boleh sampai kan. Sebab yelah,
sometimes dia orang ni ada reason dia orang. Macam kita orang bila nak sampai kepada SDMOF, kita kena tahu asas apa kita nak gunakan. Dekat mana atau yang kita rasa boleh apa yang kita boleh, macam orang kata, bagi tambah baik lah macam tu. Yelah, dia bukan boleh masuk mesyuarat nak bagi pandangan hentak-hentak meja. Okey, dapat lulus. Dia tak boleh ya, bukan senang. Dia kena bincang banyak dalam antara komuniti diorang. Lepas tu bincang dengan atasan, sampai mungkin kena bincang sampai ke parlimen. Wow. Itulah rakyat tak faham proses tu. Yeah. But anyways, Amsyari dalam mata ni apa peranan Amsyari? Saya dapat alhamdulillah saya dapat pegang jawatan dalam biro teknikal. Saya ketua biro teknikal. Biro teknikal mata untuk Persatuan Akauntan Cekaya Malaysia. Tujuannya saya akan any berkaitan dengan teknikal punya isu kat luar, yang contohnya ada orang luar bertanya betul ke dapat cerita dari sosial media carta macam ni, kamilah kena betulkan balik. Kami lah kena sampaikan balik. Atau ada apa-apa cerita dari SDN, dari custom yang dia notice, kita kena wawarkan kepada orang luar, kepada members. Okey. Sementara Hayat dah dapat Amsyari di kerusi kita ni. Kerusi kita pun dah berubah warna. Bagi mereka yang perasan, kerusi kita dah tak kuning lagi. Ada yang rasa rindu kerusi itu, tak apa, boleh datang studio, peluklah kerusi itu lama-lama. Tapi sementara saya dapat Amsyari ni, Amsyari, satulah yang geng-geng hartanah yang masih keliru ialah tentang jual beli hartanah. Okey, ada ketika jual beli hartanah itu dipandang sebagai capital gains. Ada pula ketika yang akan dipandang sebagai trade hartanah. Dan tidak tertulis di mana-mana akta, atau saya tak tahu peringkat mana, yang tahap mana yang akan dianggap sebagai just aset yang meningkat nilai, atau dia ni dah memang berniaga menjual beli. Dia tidak ada macam, okey, sekiranya engkau jual lebih daripada 3 hartanah setahun, itu dianggap sebagai aktif. Dia panggil aktif. Aktif dia panggil trader ke? Aktif seolah perniagaan. Dia dah jadi jual beli itu seolah-olah jadi perniagaan. Dan kenapa benda ni penting? Kerana kita risau bila kita ni tiba-tiba dianggap aktif, maksudnya segala untung tu dah kena income tax. Betul. Padahal rumah-rumah yang kita jual tu mungkin dah lepas dah 6 tahun, yang tak ada lagi dah RPJT atau CKHT kan. Yang itu ada tak dibawa usul tu ke pihak mereka? Ni kita belum masuk lagi topik belanjawan ni. Ini saya nak kena marah Hayat jugalah, sebab saya dah suruh usulkan benda tu, tak nak. Okey tak? Okey, cerita dia macam ni Hayat. Di mata SDN dia ada 2. Dia anggap sebagai pelaburan atau perniagaan. Okey. Pelaburan, maksudnya kalau orang tu jual, itu dianggap sebagai RPJT lah. Dia tax daripada RPJT. Maknanya satu aset yang telah meningkat nilai yang bukan dianggap sebagai pendapatan kan, dia just aset meningkat nilai. Tapi dia nak cukai juga aset yang meningkat nilai tu. So adalah tax sekali tu bila jual, adalah wujud RPJT. Okey. Ni cerita pasal jual lah. Satu lagi dianggap sebagai perniagaan. Okey. Perniagaan ni di mata, dekat SDN dia sebenarnya, kalau you aktif beli, you aktif menjual, you aktif, walaupun sebenarnya kita beli untuk kita punya aset kan, lepas tu kita jual lah kan. Bila point dia, saya pernah ada kes macam ni lah ya. Point SDN dia kata, kalau you banyak rumah, itu dah satu menunjukkan you sebenarnya aktif nak menjual. Banyak tu, dan banyak ni dia tak pernah sebut. Banyak tu sangat subjektif lah. Tapi 3 banyak? 30 banyak? 3 tu untuk satu orang, kenapa perlukan 3? Macam tu lah. Itu pun sebenarnya dah kira banyak. Ya, dah banyak. Dah banyak tu. Dan bila menjual tu lah, adakah you jual tu serentak? Macam tu. Kalau tak, kalau katakan 3 setiap tahun. 3 setiap tahun. Itu kira aktif kan? Itu second. Lepas tu Hayat, you beli jual. Itu pun dah dianggap sebagai perniagaan. So kalau you dah jual rumah yang you beli 5 tahun yang dulu, RPJT dah tak ada. Tapi tetap kena
kena sebagai income tax Kalau aktif nampak macam perniagaan lah ya. Oh yang tu RPGT. Itu kita pasal jual kalau ni lah kalau so dia boleh datang balik kat kita and cakap hello sebenarnya ini you tak tertaluk kepada RPGT tapi you kena declare sebagai active income punya income tax. Tapi subjek yang saya cakap lah, kalau SDN dapat detect you ni ada banyak rumah, ada jual beli selalu. Habis guys. Checkmate. Okay, yang itu saya nak bawakan usul. But anyway, seriously, Ahyat dengan sahabat-sahabat student kita, alumni, Ahyat nak mencadangkan kita buat usul dan kita bagi kepada Amsyari dan untuk untuk mereka nilai semula dan mungkin boleh bawa ke pihak kerajaan. Okay, anyways, kita bercerita pasal belanjawan ni. Ya Allahu Akbar, baru nak masuk pasal belanjawan. Okay, belanjawan ni, apa cerita belanjawan secara roughly, and then kita bercerita bagaimana dia impact usahawan SME dan juga pelabur hartanah. Okey lah, secara okey, nanti kita go to hartanah cukai kan ya. So secara kasar je, secara umum, secara umum, kalau orang selalu tanya saya cakap macam ni, saya sebenarnya agak bila dia kata belanja ni adalah kalau ada fiscal, dia kata fiscal discipline ataupun dalam bahasa lain dia tanggungjawab fiskal. Fiskal ni adalah kalau kita buat bisnes, income tolak expenses, dapatlah, itulah kira macam defisit ke untung atau rugi. Okey, itu bahasa layman ni lah. So bila saya tengok belanjawan tu, saya tengok banyak nak bagi kepada rakyat, sebab belanjawan ni pun dia tulis belanjawan ke rakyat, tapi income dia macam agak bagi tak saya cukup. Macam bukan tak cukup ayat. Dia macam kalau perasan ayat, dia tak ada bentang ke dalam masa ucapan. Tapi kita kena, bila selalu macam saya, bila dah dapat benda tu, kita nak tahu mana income ni datang. Okay, income ni datang surprisingly banyak dekat cukai. Okay. Dia tak banyak dekat tempat pelaburan, agak banyak kurang. Okay, kenaikan hasil dari tahun lepas dengan tahun ni, tak salah saya jumlah naik 9 bilion untuk kanggung belanja-belanja yang telah dijanjikan. Dan hasil tu maksudnya kerajaan kutip cukai dari 400 berapa bilion saya tak ingat, tapi naik 9 bilion untuk dari tahun lepas, berbeza. Hanya naik 9 bilion untuk income. Tapi belanjawan naik daripada 400 berapa ke 470 bilion kan? Saya rasa macam itulah, tapi income tu naik 9 bilion lah dari tahun lepas. Untuk pendapatan untuk kita buat perbelanjaan tersebut. Okay. Dan bila tengok detail dia, cukai langsung naik 10 bilion. Okay. Cukai tak langsung naik 7 bilion. Tapi kalau ikutkan total dia 17 bilion tau, kalau ikutkan kenaikan tu. Tapi kenaikan keseluruhan 9 bilion je. Mana hilang tu? Mana balance kan? So sebenarnya ada pendapatan yang kurang. Ada pendapatan yang kerajaan tak dapat, mungkin tak dapat atau tak boleh jangkaan dapat dekat situ. So saya tengok, saya tadi punya dia kurang dekat income dari pelaburan. So persoalannya, kenapa kurang kat income dalam pelaburan kan? Itu kita tak dapat jawapan, dan ini mungkin dari MOF yang boleh jawab benda ni. So apa yang saya nak tekan kat sini, bila je tekan kepada cukai, kan, saya itu adalah tanda kepada kami sebagai state agent semua ni kan, kena kerja kuat. Sebab pematuhan of course dia akan kuat. Invoicing dia akan kuat, kan. Sebab dalam bajet tu memang dia kata dia tekankan pematuhan. Lepas ni pematuhan maksudnya yang tak patut, invoice. So 2026 bersedialah untuk penguatkuasaan. Pematuhan tu akan lebih ketat. Lebih ketat. Because nak memastikan hasil tu cukup. Betul. Sebab belanjawan ni, kalau rakyat tengok kan, ada belanja-belanjawan yang untuk rakyat yang baru. Contohnya PTPTN dia bagi free untuk rakyat miskin. 5,800 budak tu. Dan dia bagi juga kepada OKU, dia tambahan semualah, hampir semua golongan dapat.
So dengan perbelanjaan itu kepada rakyat, macam kita dengar podcast, beberapa podcast, kita agak risau bila income tu bergantung pada tax saja. Sebab tax ni sangat sensitif tau sebenarnya nak dapat. Bukan macam mudah, tolong bayar tax itu kan. Sebab dia melalui orang, dia kena pematuhan. E-invoice ni mungkin membantu. Lepas tu perluasan skop SST kan. So kenaikan ni sebenarnya kalau tak ada income ni dapat dari cukai, macam mana nak belanja kat bawah? Dan kerisauan yang saya kat situ adalah takut kita buat loan pula untuk nak bantu rakyat. Takut kerajaan buat loan. Okey, so sekarang ni cukai langsung dengan cukai tak langsung sebenarnya bertambah. Betul. So apa tu cukai langsung dan tak langsung? Okey, cukai langsung ni cukai yang secara bahasa mudah dia, cukai langsung cukai yang dikenakan oleh lembaga hasil dalam negeri yang kena ke atas kita punya pendapatan. Income tax. Income tax. Cukai tak langsung ni SST, duty excise, apa yang berkaitan dengan immigration. Okey, so cukai langsung naik 10 bilion. Ya. What does that mean? Maksudnya rakyat Malaysia pendapatan mereka semakin meningkat. Dan jangkanya pematuhan akan lagi ramai orang ikut. Sebenarnya mungkin kalau bukan pendapatan rakyat Malaysia semakin meningkat, tapi mereka menjangkakan pematuhan pembayaran cukai itu akan meningkat. Yang akan dikejar dan dipastikan diorang ni bayar akan meningkat 10 bilion bro. Itu dijangkaan dia lah. Itu adalah asas kepada nak membuat belanjawan kita ni. Okay. And then cukai tak langsung naik 7 bilion. Nak naik 7 bilion Maknanya consumption rakyat, SST, perniagaan tu dia dijangka pada satu tahap di mana hasil akan tambah 7 bilion. Tapi pelaburan berturun. Okay, menurun. So pelaburan ni what does it mean pelaburan? Macam kita melabur ke luar negara, melabur untuk pelaburan kepada untuk naikkan pendapatan kita. So kerajaan macam manusia macam kita pun nak invest untuk dapat lebih income. So kerajaan pun ada guna duit untuk invest untuk dapat income. Tapi pelaburan itu turun. Itu persoalan yang saya tak tahu nak jawab. Tapi saya rasa ada asas dari mereka. Sebab kita tahu belanjawan ni bukan tak ada asas. Mesti ada asas je. Tapi of course, kenapa dia turun? Itu kita nak tahu kenapa turun. Adakah pelaburan yang dibuat ni dia bagi dulu, dia jangka akan 2 tahun lagi akan naik, atau kita tak tahu kan. Okay. So bagi seorang orang account dan orang cukai macam Amsyari dan sahabat-sahabat di Mata, bila pendapatan dari pelaburan ni turun untuk kerajaan lah, dia tak bagus dia ada satu tahap ke yang sepatutnya maybe pendapatan pelaburan should be 30% of all income for the government ke? Ada ke macam tu? Dia macam ni lah Yan. Apa yang saya nak masukkan kat sini, kalau kita bergantung pada pendapatan kuat, sangat bergantung pada pendapatan cukai, sebenarnya kita akan ada masalah untuk berbelanja. Sebab cukai ni bukan mudah nak dapat macam tu je. Dia kena melibatkan pematuhan, melibatkan orang kata display keyakinan rakyat. Faham tak? Keyakinan rakyat untuk patuh. Dia sangat banyak perkara yang kita kena faham. So dulu kita harap income, contoh income yang dari petrol, income dari dari mungkin dengan tourism. So itu income yang lagi mudah nak kutip. Betul. So maknanya cukai langsung tak senang nak kutip. Cukai tidak langsung lebih mudah nak kutip. Betul. Cukai tidak langsung ni bukan mudah nak kutip. Banding dengan rakyat ni nak membayar cukai ni. Senang cerita lah. Sekarang ni isu utama yang orang luar tengah macam terutama rakyat, SME sebenarnya ada perkara yang diorang tak serba selesa dengan apa yang dapat cukai yang telah dikutip. Isu utama sekarang ni kutipan refund.
yang masih orang kata belum selesai lagi refund, lambat and tak dapat lagi. Sebenarnya bila benda tu berlaku, efek pada SME yang nak bergerak, cash flow problem, bila duit dah ada dekat tempat lain dan susah nak dapat. So perkara tu sebenarnya bagi kesan kepada rakyat, kepada SME, kalau mereka tak, kalau perkara ni tak diselesaikan, keyakinan tu akan turun lah. Orang macam mana nak bayar cukai kalau duit saya pun tak ada, kan? Macam mana saya nak bayar ni, kan? Betul. Kan? So benda-benda tu, apa yang saya nak cakap kat sini lah, ayat untuk bajet belanjawan ni, kita cerita pasal belanjawan ni kan, macam mana kita nak berbelanja dengan income yang orang kata, kalau kita nak bagi kepada rakyat, of course kita kena kuat dari sudut income tu. Belanja yang kita nak buat tu mesti income tu. So income tu, bila dia cerita pasal, memang tak ada tax baru, tapi sebenarnya ada selit sikit tax baru, iaitu 2% dekat PLT, siapa dapat profit. Dia macam kalau senang berhad, dividen. Tapi PLT ni profit. 2% kena, itu ada. Lepas tu ada naik duty stamp. Tak best lah kalau buka PLT. Ada kesan lah kepada mereka yang buka PLT kan. Better senang berhad. Betul. Apa-apa dividen yang you dapat memang tak boleh disentuh. Sama enggak? Dia 100,000 above kena 2% ni tax. Senang berhad dan PLT. Ya. So adalah kenaikan kat situ. So sikit-sikit lah adalah kenaikan. So tak tepatlah kenyataan. Dalam belanjawan, kerajaan dapat memberi banyak tanpa menaikkan cukai. Kenyataan tu kurang tepat lah. Tanpa ada cukai baru. Tanpa cukai baru tu tak tepat lah. Adalah cukai baru sebenarnya, tapi mungkin tak signifikan untuk income kerajaan. Tapi adalah sebenarnya dari duty stamp, 2% yang tu dari keuntungan. Dia macam ni, macam dividen. Dividen kan kita dapat lepas tax, kita boleh ambil kan. Sama lah, dia 100,000 PLT. So itu kena tax. Tapi kalau saya fikirkan Amsyari, tak apalah. I mean, cukai-cukai baru yang dia perkenalkan tu tidaklah memberikan kesan sangat kepada rakyat marhain ni. Betul. Kan? Mana ada rakyat marhain yang ada syarikat yang boleh ada untung sehingga you boleh bawa keluar 100,000 cash. So inilah yang golongan-golongan maha kaya. Tapi dalam belanjawan ni tak ada pula cerita pasal maha kaya. Dia dah stop cerita pasal maha kaya kan? Mungkin 2025 kan banyak orang persoalkan benda tu kan. T20 diseksa lah apa kan. So sekarang ni saya tak nampak dia ni. Tapi belanjawan ni saya nampak banyak ke arah cerita pasal nak bagi balik kat rakyat. 2025 tu memang nampak lah dia banyak kena peluasan tax lah apa kan. Peluasan SST. Lepas tu tax macam-macam. So dia dari situ dia nak collect. Dan 2026 dia nak bagi balik. Bukan kerana dah nak pilihan raya kat Sabah. Bukan Itu jangan tanyalah. Okay. Alright. So kembali kepada soalnya, apa yang yalah, kita jarang bercakap pasal hasil bila bercerita pasal belanjawan. Betul. So I really appreciate that angle. And then kita pun Ahiyat pun dengar pasal defisit ni. So boleh tak terangkan kepada pendengar ni pasal defisit ni, dan kita nak defisit tu turun. Perlu ke defisit tu turun? Kenapa tak bagus bila ada defisit? Yang penting rakyat tu nak kena dijaga kan. So what's your opinion on that? Okay, dia simple lah. Macam kalau kita dalam bisnes saya kan, kita ada income, kita ada expenses, kita ada untung rugi. Okay, defisit ni macam rugi lah. Defisit ni sebenarnya rugi. Kalau rugi, apa yang kita kena buat? Kita tetap nak kena bayar pekerja, kita nak kena bayar sewa, tetap nak kena bayar expenses kalau bisnes lah kan. So kalau kita rugi, apa kita akan berlaku? Situ yang kita kena meminjam dekat luar, pinjam buat loan, pinjaman bank sebenarnya tu kan. Okay, so kenapa defisit ni kita nak kurang? Because kita tak nak bergantung pada harta yang kita ada, aset yang kita ada, dan bergantung pada pinjaman di luar. Dia macam kalau kita dah ada cash reserve yang banyak, katalah cash reserve 6 bulan, 7 bulan dalam syarikat kita,
So bila defisit, kita tak naklah ganggu aset yang kita dah simpan. Sebab tu defisit ni sangat perlu kita turun, tapi dalam masa sama kita kena balancekan pembelanjaan yang kita dah komitmen. Itu maksudnya dalam bisnes kita rugi, dalam masa sama kita nak kena fikir bayar pagi bekerja semua kan. Bisnes nak still kena expand kan. Tapi tengah rugi ni. Kalau rugi, kita kena gunalah duit. Mungkin kita duit cash tu kita kena guna duit dari cash reserve, kita kena buat pinjaman, kita kena lupuskan aset-aset kita supaya kita boleh cover untuk belanja-belanja tersebut. Itu dalam sudut bisnes lah. Tapi kalau dari sudut belanjawan, kita dah janji kita nak bagi ni, nak bagi rakyat, nak bagi okey, antara yang kerajaan buat subsidi bersasar, budi sempurna. So sebenarnya itulah cara kerajaan untuk kontrol belanja. Kontrol supaya defisit tu direndahkan, supaya tak adalah bergantung nanti nak kena guna cash reserve yang ada, tak adalah bergantung nak buat loan. So sebab itulah defisit ni, kalau tanya saya, defisit ni macam rugi. Takkan kita nak rugi selalu kan? Sebab tu kita kena turun. Sebenarnya kan, bayangkan kalau bahasa defisit tu digantikan dengan rugi. Saya rasa bila nak baca ni, bila dengar you present pun rasa macam, woi, kerajaan rugi 3.5%. Dia nak rugi tu 3.5%. Sekarang ni 3.8%. So target tahun depan dia nak rugi hanya 3.5%. Memang ada target. Target rugi. Tak, bila kita tukarkan bahasa defisit ni jadi rugi, then dia baru sampai kat roh tau. Ya, betul. Jadi sebab itulah kita kena faham, kerajaan defisit ni kalau kita tak buat, macam mana kita nak bagi pada rakyat? Macam mana kita nak buat pembangunan? Faham tak? Sebab income kita tu, apa-apa pun pembangunan, dia back to macam sini layak. Kalau kita ada aset tu kita buat sewa. Kalau dalam bisnes kan kita beli bangunan ke apa, kita beli rumah, so kita buat sewa, itu jadi income kita kan. So point dia sekarang ni, income dia sekarang ni defisit tu macam belanja, cara berbelanja. So kalau dia defisit negatif, that mean kalau kita ada lagi reserve, kita ada lagi duit ni, kita kena guna duit tu untuk bayar apa yang belanja-belanja yang telah perbelanjaan dan pembangunan kan. So bayangkan kalau seorang manusia, seorang rakyat Malaysia itu buat perangai macam ni, dia jadi bankrupt. Mana boleh seorang rakyat dia berbelanja lebih daripada pendapatan dia. Tapi dalam belanjawan mungkin dia ada kredit lah. Dia personal loan ke, ada credit card ke, BNPL ke. Tapi kalau benda tu berlaku kepada individu, itu sangat bahaya. Tapi kalau benda ni dibuat oleh kerajaan, boleh dia bukan di seluruh dunia. Kita tak naklah benda tu selalu berlaku macam tu. Tapi kerajaan utamakan pembangunan untuk rakyat, itu yang diutamakan. So yang pentingnya kat mana nak kita kan nak balance, sebab kerajaan kena bagi supaya income tu ada hasil. Contoh bagi SARA, bagi budi, sebenarnya income kepada kerajaan balik. Bila kita dia berbelanja, sebenarnya dia menaikkan income orang yang menjual, dan supaya boleh duit tu ekonomi kepada Malaysia balik. Faham? Pusingan dia tak sama macam cerita bisnes individu. Kerajaan dia ada sebab dia buat benda tu. Itu beza dia lah. Okay. So dan bila dah ada hasil, dan kita cerita pasal belanja. So belanja ni dia ada belanja untuk pentadbiran, dan dia ada belanja untuk pembangunan. And lebihnya kepada pentadbiran, betul? Ya, betul. So belanja untuk pembangunan ni sebenarnya sikit je. Boleh katakan a smaller percentage lah kan. Ya, betul. Ya. Okay. Alright. So bagi Amsyari lah tahun depan dah 470 bilion yang boleh dibelanjakan. Betul. Tak semua tu pun datang daripada hasil kan. Ada yang dikutip dari dari GLC, ada dikutip dari selain daripada hasil lah kan. Okay. Betul. So yang membelanjakan tu, cara kerajaan nak membelanjakan ni, ada apa-apa komen?
Amsyari dan Amsyari ni bagi komen bagi pihak Amsyari lah kan, bukan bagi pihak Mata, betul? Saya ini pihak saya lah. Tapi kalau tanya saya, perbelanjaan yang ayat kata tu memang pembangunan pun ada dia ada ingin perbelanjaan kat situ untuk rakyat dan adalah pecahan-pecahan je dekat sini ayat. Kalau kita boleh tengok dekat bajet ni untuk pasaraan pun ada, untuk subsidi ada. Sebenarnya kita boleh katakan belanja yang disediakan ni adalah kembali kepada rakyat sebenarnya. Tak lebih pada rakyat. Dia bukan untuk pembangunan tu ada jugalah kan, tapi tak adalah sampai rakyat tak dapat apa-apa semua kan. Okey. So macam Ayat sebut tadi, kita nak fokus kepada SME dengan individu. And then maybe part 2 nanti kita nak bercerita pasal hartanah Betul. Okay. So dari segi SME ni, is it a good year 2026 ni dari segi apa yang diumumkan dalam belanjawan? Okay. Dalam belanjawan banyak geran dijanjikan, banyak bantuan kewangan dijanjikan. Okay. Terutama yang berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan ESG, berkaitan dengan banyak kepada ke arah ESG dengan teknologi lah. So kalau saya tengok dekat sini, cuma isu dia sekarang ni biasalah, dari dulu sampai sekarang nak dapatkan geran, nak dapatkan bantuan dari kerajaan. Satu kelemahan yang saya nampak adalah cara nak dapatkan tu. Bagaimana kita nak dapat benda ni? Dari mana kita nak dapatkan dia? Itu yang kalau ikutkan setiap kementerian yang jaga usahawan memang ada peruntukan untuk bantuan, ada peruntukan untuk geran yang mereka boleh dapatkan. So kalau tanya saya macam mana SME, saya rasa tahun ni boleh katakan ada untuk bantuan geran. Cuma yang sekarang ni yang kita kena faham cara nak dapat. Yang keduanya, alhamdulillah lah, kita tak adalah yang saya boleh katakan kita boleh rasa lega tak ada tax baru. Sebenarnya kalau tax baru ni dia bagi kesan kepada SME dari sudut kalau ada tax baru, yalah, SME nak tak nak kena naikkan harga kan, dengan nak tanggung beban kos tersebut. SST baru ni, SST diperluaskan, banyak perkara yang macam boleh bagi kesan pada harga. So saya sebenarnya bila dengar belajar di 2026 ni, saya harap janganlah ada tax baru lagi lah kan. So bila kerajaan masih boleh memberi kepada rakyat, perbelanjaan pun meningkat sampai 470 bilion peruntukan untuk tahun 2026, tapi tidak ada cukai baru. So it's a good government lah kan? Adakah itulah keputusannya saya, itulah. Persoalan itulah saya macam kalau you tak, income yang kita dapat tu tak naik, belanja yang kita dapat cover dengan income yang ada, it's good lah. Tapi persoalannya income tu kita kena tahulah, income tu sangat dah bergantung pada tax. Tax cukai langsung, cukai tak langsung. Dan benda tu kita kembali balik. So, kalau kita sebagai peniaga, cukai ni yang sebenarnya boleh efek pada kita punya costing. Kan? Bila yelah memang dia ada profit. Cuma cukai langsung nak servis yang sebelum ni tak ada tax. Sekarang ni kena tax. Contoh sewa bank commercial. Dulu tak ada, sekarang dah ada. Dan untuk individu yang ada sewa lebih 1 juta. Betul. Kan? Yes, lebih 1 juta pun ada. So semua itu menambahkan kos lah kepada rakyat. Tapi tak, dia akan menambah kos kepada orang yang buat servis tersebut. Dan nak tak nak orang, bukan dia tambahkan kos, dia terpaksa cas orang tu dan rakyat kena tanggung lah bayar tax tu. Dan bila rakyat yang kena tanggung kos itu, sudah pasti dia akan pindahkan juga beban itu kepada pembelinya atau penyewanya. Betul. So akhirnya terkesan juga kepada rakyat. Because kita tengok mungkin polisi-polisi ni dia nak target kepada orang yang
berpendapatan tinggi. Kan? Betul. Sewa pun boleh dapat pendapatan 1 juta setahun. Ya. Lepas tu you ada commercial property, itu golongan atas-atas lah tu. Saya lihat orang atas-atas lah. ya, yelah, sekarang ni dah tak sebut sangat T20, dah tak sebut maha kaya. Tapi I rasa kan kerajaan memang kena bagi satu kategori tu balik. Kena bagi pengkategorian rakyat tu. Sebelum-sebelum ni dah diterima luas B40, M40, T20. So sekarang ni dah tak nak guna itu, susah kita nak bercakap kan. So kalau kita kata okey lah, golongan-golongan yang kaya lah, golongan-golongan yang kaya, betul tak? Alright. Okay. So just want to recap lah kan guys. Macam belanjawan kali ni, kalau kita tengok, kalau Hayat tengok lah, dia sebenarnya ada 3 tonggak utama lah yang dia berbalik kepada ekonomi madani tu kan, kerana ini kerajaan madani, so dia berbalik kepada ekonomi madani. So yang pertamanya dia nak meluhur tata kelola terbaik. Betul. So tata kelola ni dia cerita pasal tadbir urus. Dia nak turunkan defisit yang disebutkan tadi. Sorry, bukan nak turunkan defisit, nak turunkan rugi. Bak kata siapa? Bukan cakap Hayat, tapi Amsyari yang cakap. Kesian Amsyari yang kena. Okay, so dari 3.8% nak jadi 3.5%. Okay, lepas tu nombor 2, memenuhi keutamaan rakyat. So nak penyasaran subsidi. So dia dapat jimat 15 bilion. Lepas tu dia nak terus memberi sumbangan STR dan SARA ni pun 15 bilion. So dia fokus dia kepada memberikan kepada rakyat. And ketiga, menjuarai ekonomi bernilai tinggi. So kita dah tak nak lagi ekonomi kita yang bernilai biasa-biasa. Kita nak masuk kepada sektor ekonomi yang bernilai tinggi lah kan. So I thought that this one was, inilah dia macam tema utama lah kan, belanjawan 2026. And saya rasa daripada penyampaian, daripada ucapan-ucapan, daripada apa yang diumumkan, memang I don't know, rakyat yang boleh berfikiran secara logik, dia akan nampaklah benda ni betul. Kerajaan nak meluhur tata kelola yang lebih baik. Kerajaan nak utamakan rakyat. And kerajaan nak fokus kepada ekonomi bernilai tinggi. Tapi kat luar sana kan Amsyari, rakyat kita ni dia sangat terkesan dengan kisah-kisah politik. Dan dia akan mengambil pihak. Aku bendera ini, tugas aku, apa-apa kerajaan umumkan, bagus atau tidak, tugas aku ialah untuk kutuk. Dan kalau aku bendera lagi satu, apa-apa kerajaan umumkan, aku kena puji. Itu yang susahnya kadang-kadang nak berborak pasal belanjawan, pasal hartanah. Especially kalau Hayat buat konten kat mana-mana social media. Respon daripada netizen ni, dia macam dah you masuk kepada 2 kumpulan ini sahaja. Tapi Hayat nak buat sedaya upaya melihat apa-apa pengumuman atau polisi kerajaan itu dari sudut pandangan seorang rakyat yang berfikir pasal logikal. So kalau benda tu bagus, kita cakap bagus. Betul. Benda tu tak bagus, kita cakap tak bagus. Bukan kerana kita ni dah labelkan kita bendera mana. Betul. Okay, so kalau lah, bismillah, kita tak nak menyinggung mana-mana bendera. Kerana geng hartanah macam Hayat nak mengajar hartanah, Hayat kena diterima oleh semua bendera. Dan sepatutnya semua bendera terima Hayat. Kerana Hayat nak menyampaikan dakwah ilmu hartanah je. So Amsyari nak menyampaikan dakwah ilmu kewangan. You apa? What's your branding? Fintech. Finance and tax. Orang suka ke tax? Ingat bukan fintech. Bukan fintech tapi fintech. You kena suka kewangan, you kena suka cukai. Cukai tak boleh lari mah. Cukai tak boleh lari. Hidup mati kena faham bahasa cukai mah. Hidup mati pun kena cukai kan? You mati pun kena cukai, tu tak? Mati pun kena kejar mah kalau tak bayar kan. Waris lah kena bayar. Betul. Okay. So Amsyari sebagai orang yang betul-betul, kita nak neutral, kita nak logical, kita nak rational. Apa yang bagus kita cakap bagus, apa yang tak bagus kita cakap tak bagus. So, apa yang bagus? Okay, kalau dari sudut bagus, saya tak nafikan banyak kerajaan bagi untuk rakyat. Okay. Itu kita
dulu kita ada dengar pasal minyak turun, so kita dah dengar bunyi minyak turun. Sekarang ni subsidi bersasar, tapi akan ada yang tak puas hati kat lah. Tapi bagi saya itu lebih pada untuk kurangkan ketirisan. Untuk yelah, patutnya duit ni, subsidi ni untuk rakyat, dan rakyat patutnya terima subsidi ni kan. So cuma ialah macam-macam isu lah. Contohnya kenapa T20 jadi mangsa, M40 jadi mangsa. So itu kita tolak lah. Tapi saya nak mengatakan kembali pada rakyat tu, saya nampak ada sekolah, ada mula dah pendidikan percuma untuk mereka golongan yang masuk universiti, golongan miskin. Dan akan dibina 38 sekolah. Itu pun bagus tu. Ya, itu sekolah, pembinaan sekolah. Sekarang ni sekolah kebangsaan satu kelas pun dah 40 orang, 50 orang. Ya, tak cukup sekolah, tak betul. Bagus, dengan pressure. Lagi satu, peningkatan dari sudut kesihatan mental. Kalau ada bagi untuk perlepasan cukai. So sebenarnya boleh katakan kerajaan lihatlah, nampak, mendengar kan. Tak nafikan benda tu. Cuma kebaikan yang untuk SME, saya tak katakan banyak untuk SME, tapi adalah ruang untuk bantuan, geran ada, terutamanya berkaitan dengan ESG, teknologi. ESG ialah solar, semua ni berkaitan dengan green, renewable energy, green, semua tu berkaitan dengan EV, electrical vehicle, berkaitan ni semua yang kita tak nak ada masalah sampah, semua tu itu ESG kan. Green apa, saya pun tak ingat apa nama dia, ada istilah dia. Tapi yang saya kata itu kebaikan yang kita balancekan untuk rakyat. Okay, kalau buruknya, ada nak cerita buruk juga kan? Maknanya kita ambil lah. Kita reward yang boleh diperbaiki. Boleh diperbaiki. Kan lagi sedap tu. Ayat best lah. Abang Syari yang apa yang buruk pasal belanjawan, tak boleh lah. Abang Syari, you nak pergi jumpa LHDN ni minggu depan. Nanti kan tak, kita saya ingat ayat nak cakap buruk lah. Sorry. Bukan saya nak cakap buruk, tapi apa yang rasa benda yang lompong atau yang boleh diperbaiki. Betul. Ada tak? Kalau nak diperbaiki, saya rasa kita fokus pada SME banyak lagi dari sudut. Maknanya tak cukup fokus pada SME. Tadi memang bantuan tu semua ada, tapi SME ni bukan sekadar bantuan yang diperlukan dari sudut kewangan, dari sudut ilmu, dari sudut orang kata dari sudut bantuan dari sudut, bukan supportnya. Contohnya support kalau AI, kita menggalakkan AI, tapi kita perlukan ruang, perbanyakkan tempat ada kelas AI ke, itu support yang diperlukan. Latihan, support dari sudut pendidikan, kewangan, pendidikan, marketing. So SME ni sebenarnya perlu dibantu banyak dekat situ. Okay, memang tak nafikan banyak geran bagi kat situ, tapi pelaksanaan tu penting bagi saya. Geran ni bagi saya bagi saya bajet ni bukan kata ni, saya lebih risau pelaksanaan dia, cara nak laksanakan bajet ni. Dan kita tak nak wujud ketirisan lagi yang orang ambil kesempatan untuk apa yang kerajaan dah bagi. So pemantauan tu penting. Contohnya pastikan tak ada orang manipulasi naikkan harga. Sebab kalau naik harga dari awal, contoh SST, orang akan manipulkan nak naikkan harga. Tapi kita perlukan orang yang tegas, sepatutnya tak naikkan harga. Masa zaman GST sebenarnya ada sampai sekarang. Maksudnya kita perlukan kerajaan support dan tegas kepada mereka yang naikkan harga tanpa sepatutnya, kan? Dan naikkan harga dengan keadaan yang orang kata mendadak, dan kita tak nak dia bagi kesan pada kos-kos lain. Tapi kan Syari, bila kos peniaga tu dah meningkat, dia pun dah tak mampu lagi nak serap kos itu kan. Betul. Dia terpaksa lah pindahkan kos itu kepada pembeli kan, pengguna kan. Sebenarnya saya punya pandangan lebih pada permulaan dari awal tu. Sebab
orang kata raw tu, tempat yang utama tu, kalau situ dah naikkan harganya mendadak, dia akan naik mendadak pada semua bahagian chain. Supply chain semua akan naik. So sekarang ni kita nak kena make sure setiap chain bila naik sesuatu naik, of course akan naik, tempat lain tu akan naik. Itu lumrah dalam bisnes. Takkanlah bahagian ni naik, kita tak naik kan? Tapi the point is kita kerajaan kena faham dekat mana yang kenapa ni naik, kenapa kita tak boleh kawal harga kat sini. Terutama contohnya tepung ke beras ke apa, kena benda yang ruji, benda yang memang orang kata bahan yang memang selalu akan dipakai. Kalau benda situ you dah tak boleh nak kawal, semua akan efek. Semua chain akan efek. So kerajaan perlu terus kaya supaya dia boleh terus bagi subsidi kepada barang-barang asas, supaya harga barang yang dijual oleh peniaga tidak naik. Akhirnya kerajaan pun tak boleh nak kurangkan subsidi itu kan, kerana rakyat tak ada cukup pendapatan untuk membeli. Sekiranya kerajaan tarik balik semua subsidi kepada barang-barang asas ni, dan akhirnya barang-barang asas ni dijual pada market value dan lebih tinggi. Peniaga membeli pada harga yang lebih tinggi. Maka barang yang dijual oleh peniaga tu akan lebih tinggi. Rakyat terpaksa beli pada harga yang lebih tinggi. Dia macam ni Ayat. Masa zaman ST tu, ada istilah bukan sebabkan naik harga tu, disebabkan keuntungan yang mendadak. Yang pada peniaga nak naik harga dengan ambil keuntungan yang tinggi. Itu yang sebenarnya kita boleh kena kawal lah. Actually banyak peniaga yang jahat macam tu. Yang Ahyat kenal ramai peniaga baik-baik je. Macam kami dekat Ilham Academy ke penjual tanah, kelas kami RM20, RM47. Daripada dulu sampai sekarang tak ada naik harga. GST ke SST perluasan ke e-invoice ke, kita tetap sama harga. Patut kita kena naikkan harga lah guys. Kita kena naikkan harga lah kelas-kelas hartanah ni. Dia bukan jahat. Dia macam ni Ayat. Yang saya kata, kita ada sesuatu orang yang naikkan harga menyebabkan, itu yang saya kata. Kita contohlah, kita kat kedai makan, kita tahu kedai makan kita kena beli tepung, kita kena beli bawang, kita ni. Bahan-bahan tersebut yang sebenarnya make sure jangan naik mendadak. Jangan sampai, kalau barang-barang tu naik mendadak, of course yang menjual kat restoran ni terpaksa naikkan harga. Yang efek dia pada kita lah, yang rakyat nak membeli. Itu maksud saya. So itu yang pertama. Second, saya harap bantuan SME yang diperlukan adalah dari sudut betulkan balik bantuan dari sudut kewangan mereka. Kewangan mereka ni bukan sekadar bagi kewangan, tapi dari sudut cara mereka mengawal atau mengurus kewangan tu. Sebab banyak SME bagi saya, dia boleh berbisnes tapi belum tentu dia boleh urus kewangan dengan baik. Itu saya rasa itu pun Ayat punya perjuangan juga lah. Kita punya perjuangan, betul. Kita perjuangan. Kat luar tu SME, kalau you bagi duit, bagi geran, belum tentu mereka pandai menguruskan. Efek dia pada bisnes mereka. Bila bisnes mereka, apa yang mereka kena buat adalah, yalah, kalau bisnes tu efek, mungkin kena buang pekerja, kena naikkan harga, efek kepada rakyat balik. Sebelum kita nak tamat dan kita nak sambung ke bahagian kedua, kerana bahagian kedua tu kita nak fokus kepada hartanah saja. So sebelum kita nak break ni, untuk part 2, episod kedua, apa pandangan Amsyari tentang GST? Because ada juga sebelum belanjawan GST tu, ada juga yang kata, mungkin akan comeback lah, GST mungkin akan comeback lah. So actually, betul ke desas-desus tu? Adakah benda tu akan datang 2027 mungkin? Atau adakah geng-geng negara dalam kerajaan dan geng-geng mata, geng-geng inner circle ni tahu satu berita yang rakyat Malaysia tak tahu, dan benda tu terbocor sikit-sikit? Allah. Kak, saya cakap macam ni lah, Ayat. Nampak tak? Amsyari macam nervous. Soalan ni killer. Apa yang saya boleh jawab macam ni lah. Kalau saya sebagai orang yang praktis cukai, yang tahu cukai ni penting untuk negara,
GST adalah, bagi saya adalah yang terbaik. Wow. Tax yang terbaik untuk, yalah, masa tu GST ramai orang boleh pematuhan, orang patuh, dan collection pun alhamdulillah masa permulaan bila start GST tu collection agak tinggi untuk kerajaan. Dan saya masa zaman GST saya lagi suka sebab masa tu lah ramai orang fikir pasal dokumen, fikir pasal nak kena update, sebab dia kena sentiasa update dia punya account supaya dia dapat, orang kata dapat input tax ni, maksudnya input tax, kurangkan output tax, kan? Betul. Input dan output tax tu kan, so dia boleh bayar balance tu. So bagi saya mulalah orang disiplin kat itu kan. Tapi bila dah tariknya GST, mulalah kembali balik orang manipulate. Kan saya nak kata semua, mungkin ada sebabnya. Yelah, boleh kembali kepada zaman lama yang tak kemas kini dia punya account. Dah tak nampak situasi semasa bisnes dia. Okay, so itu secara kasar lah GST ni akan ni. Tapi nak menjawab GST ni akan kembali atau tidak, jujur memang pembincangan ni dah dibuat pun. Perbincangan dibuat oleh siapa? Di site MOF sebenarnya dah ada department GST pun. Dah ada pun department sekarang GST. Sekarang ni? Ya. Sebelum ni tak ada department GST? Saya tak tahu sebelum tu, maksudnya. Tapi ada je. Dah ada lah. Sekarang ni ada department GST di department MOF. yang bincang tentang GST. Macam mana kita nak mungkin pembincangan dalam tu adalah tentulah pembincangan berkaitan adakah sesuai kita nak masukkan GST ni semula. So okay. So sama ada dia akan masuk atau kembali, saya secara peribadi itu bukan keputusan saya lah. Tapi pembincangan antara macam mana kita nak tambah baik GST ni, kalau di ni memang dah ada. Okay, so kalaulah saya kata macam ni statement dia. Akhirnya Malaysia nak kena ada GST. Adakah kenyataan itu betul? Bila tu tak tahu. Secara peribadi, sebagai orang yang praktis, dan sebagai saya fikir rakyat, sebagai fikir kerajaan perlukan benda tu, saya harap GST tu dikembalikan. Kalau tanya saya. Wow, okey. Dan bila GST tu dikembalikan, hasil kerajaan tu akan lebih mantap, lebih tersusun, dan kemungkinan tax yang muncul sebelum ni dah tak ada dah. Yang muncul, tax yang pelik-pelik ni. Yang 2% untuk PLT lah, 20 dividen ni, betul? Yang high value good tax, high value good tax kan tak naik lagi kan, tak ada buat lagi kan. Tak ada buat lagi. Good value good tax yang low value good tax yang 500,000 tu mungkin dah tak ada lagi dah, kalau dah income semua dah cantik, GST dah dapat kawal. Dan isu sekarang ni GST yang department yang ni, antara yang tambah baik, macam mana nak tak ada wujud lagi, wujud lambat ni refund, tak ada wujud ni confuse antara zero rated lah, apalah exempt rented lah, kan dulu macam-macam rate kan. Ya Allah, lupa dah. Itu pun dah jadi pening kepala. So perbincangan dalam tu lebih kepada macam ni. Okay, macam mana kita nak bagi rakyat tak sakit, tak pening kepala. Dalam masa sama, SME atau orang-orang player dalam bisnes tak ambil kesempatan, dan itu dah dibincang. Okay. Tapi PM dah pernah announce, bila rakyat dia gaji minimum 3,500 baru akan dia akan laksanakan GST kan. Tapi kalau tanya saya Yan, GST kalau e-invoice ni berjaya, mungkin GST ni tak perlu. Itu pandangan saya. So 2026 ni is the big result lah, kita nak tengok lah. Tapi ada juga pandangan saya yang kedua, kalau e-invoice ni berjaya, kemungkinan GST akan mudah dilaksanakan. Sebab apa tau? GST, the e-invoice ni kita dah tahu siapa pembeli, siapa menjual. Faham tak? So sama zaman GST, kita dah tahu siapa pembeli, kita dah tahu siapa penjual. So kalau start dia, benda tu dah tak pening kepala lah, sebab dalam semua dah ada dekat dalam sistem. Wow. Kerajaan akan mengumpul segala database, siapa pembeli, siapa penjual, mana duit keluar, mana duit masuk. So it's the same thing, GST, input output tax. Dan kita sekarang ni yang kena declare. Sebenarnya
kalau Ayat perasan, invoice ni macam GST dulu lah. Ya. Kan? Kita kena tahu, kita kena declare pembekal kita kena declare kita punya income supaya balance tu kita dapat. Ya. Ya, kita pun dah menjemput Amsyari sebelum ini. So terima kasih datang sekali lagi. Dan kita dah bincangkan hal ni. But e-invoice ni lagi rumit, lagi, I don't know, for the lack of a better word, lagi kalut. Dulu is just senang, input tax, output tax, settle. Yang inilah kena daftar lah, kena masuk dalam sistem dan sebagainya. But yeah, that's kita dah bincangkan sebelum ni. But anyways, kita pun dah bercerita tentang belanjawan. Ayat tak tahulah sekiranya anda dapat manfaatnya. Kita pun tak ada satu hala tuju yang khusus, tapi Ayat nak membincangkan tentang belanjawan ni bersama dengan sahabat Ayat, Amsyari. Kita dah selesaikan secara general dan santai. Sekarang ni kita akan masuk ke episod yang kedua. So Ayat nak sangat anda masuk dalam video itu yang akan diterbitkan nanti. And see you guys in the next video. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.